Okay, pada hari ini lisensi yang akan dibentangkan oleh saudari Raja Balkis iaitu tajuk yang bertajuk yang bertajuk Kesedaran Diri dan Kekeldaian Penulis oleh Ali Syariati, dan saya serahkan lisensi untuk dimulakan oleh saudari Raja Balkis. Ya. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Terima kasih ucapkan pada pengisi majlis, saudari Emma, sahabat-sahabat yang ada di sini dan di sosial media. Terima kasih kerana sekali lagi hari ini kita akan bincangkan sebuah lagi buku, uh, lisensi ilmi kali yang ke uh, Okay, baik, tanpa berlebihan lagi, insyaAllah hari ini kita akan bentang sebuah buku karangan Dr. Ali Syariati, yang mana buku ini sebenarnya dia bukanlah ditulis oleh Dr. Ali Syariati, tapi dia hanyalah terjemahan daripada ceramah beliau. Jadi sedikit sebelum saya membentang dapatan ataupun isi daripada buku ini, elok sekiranya saya menerangkan sedikit lah tentang biografi ringkas Dr. Ali Syariati bagi yang tidak mengenali ataupun bagi yang sudah mengenali namun masih ingin mengetahui lebih lanjut. Jadi hari ini saya cerita sedikit tentang biografi ringkas dan juga latar apa untuk penciptaan buku ni lah. Okey, baik. Siapa dia Dr. Ali Syariati ni? Beliau dilahirkan di Mazinan di Iran pada 23 November 1933. Ayahnya juga merupakan seorang agamawan dan aktivis politik agama lah. Jadi maksudnya bila beliau ini dididik dari kecil memang suka membaca. Maksudnya buku-buku yang dibaca itu ialah sekitar buku tentang pemikiran. Maksudnya pada peringkat sekolah rendah beliau dah start dah baca buku-buku yang berat. Maksudnya daripada Victor Hugo, buku-buku yang uh, maksudnya dia dah didedahkan sedari kecil lagi daripada dia sekolah rendah. Kemudian beliau lanjutkan pengajian di maktab perguruan, yang mana pada ketika ini dia dah mula menyantuni golongan belia dan golongan miskin. Jadi kita boleh tengok orang-orang yang sudah ada mindset untuk jadi pemimpin ni dari kecil ni kita dah latih dah. Maksudnya pembacaan tu bukan sekadar hanya satu genre sahaja, tapi dia baca pelbagai bidang lah, macam tu lah. Jadi pada usia yang muda, 18 tahun, beliau telah memulakan khidmatnya sebagai seorang guru. Kita umur 18 tahun, kita buat apa? Kita boleh tepuk dada tanya sendiri. Okey, macam tu lah. Emma buat apa Emma 18 tahun Emma? Baca Oh, Masya Allah. Okey, pada usia 18 tahun beliau dah menjadi seorang guru dan pada masa dan selepas tamat pengajian pada tahun 1960, beliau ni merupakan seorang pelajar yang cemerlang lah. Dia dapat beasiswa dan melanjutkan pelajaran pengajian siswaza di Perancis. Di Dr. Ali Syariati ni kita mengenali dia sebagai seorang pemikir revolusi Islam lah, yang mana kalau kita tengok revolusi Iran tu pencetusnya adalah salah seorangnya daripada Dr. Ali Syariati sendiri. Apa yang beliau lakukan ialah bila beliau pulang saja ke Iran, beliau ditangkaplah di sempadan dan dipenjarakan dengan alasan telah menyertai aktiviti politik semasa belajar di Perancis. Maksudnya bila dia balik, dia bawa idea pembaruan. Biasalah kalau kita tahu aktivis, orang-orang tokoh-tokoh yang hebat ni bila dia pulang ke negaranya, mesti dia akan membawa satu idea baru ataupun idea pembebasan. Jadi bila dapat capture oleh pemerintah pada ketika itu dan ditangkap, dia masukkan ke penjara. Tapi semangat dia tak luntur bila dia dah keluar, sebab desakan oleh kita kata orang kebanyakan atau masyarakat yang inginkan pembebasan kepada Dr. Ali Syariati ni, maka dia pun keluarlah dari penjara dan terusnya beliau dipindahkan ke Tehran. Dan beliau sangat aktif dan beliau juga memberi kuliah di Institut Agama Hussein al-Irsyad. Kat situ ada 6,000 pelajar yang mendaftar dalam kelas dia sahaja. Maksudnya memang seorang, orang kata,
pensyarah, seorang orator yang baik, seorang sebab tu orang pelajar ni suka kalau masuk dalam kelas dia kan. Jadi pada ketika itu dia mengakibatkan rejim Pahlavi ni dia tak happy kan, sebab kita ada satu kelompok yang kita kata menentang kerajaan pada masa itu kan, bawa idea-idea pembebasan dan sebagainya. Jadi beliau ditangkap dan dimasukkan kali kedua ke dalam penjara. Masa ni agak kiranya diketat, dikawal rapi lah oleh pemerintah pada waktu itu, sehingga kan beliau tidak boleh lagi nak buat ataupun nak buat misi-misi pencerahan ni, dia tak boleh nak buat lagi. Dan akhirnya bila keluar, dia mengambil satu ijtihad bahawa dia perlu berhijrah ke luar negara. Dengan berhijrah ke luar negara baru dia rasa dia bebas dan boleh orang kata apa, melaksanakan dakwah dia lah, macam itulah kan. Dan dengan pelbagai halangan dan sekatan, akhirnya beliau berjaya pergi ke England, namun beliau syahid dan dibunuh oleh ada yang kata dia telah dibunuh oleh pemerintah rejim Shah Pahlavi Iran sendiri. Pada 3 minggu selepas saja beliau berpindah daripada Iran ke England lah. Okey, baik. Apa yang istimewanya Dr. Ali Syariati ni, kita tahu kalau terma-terma seperti Roshan Fikir. Roshan Fikir ni apa tadi cakap dengan terminologi yang besar kan. Tapi Roshan Fikir ini ialah golongan yang tercerah. Maksudnya golongan ilmuwan, golongan yang tercerah. Maksudnya golongan-golongan yang ada ilmu dan ada ilmu tapi belum pasti lagi pemikirannya ni bagaimana. Macam tu. Jadi ini adalah golongan-golongannya yang kita panggil sebagai Roshan Fikir. Dan terminologi ini diguna pakai dan diinisiat oleh Dr. Ali Syariati sendirilah. Maksudnya apa ni, kita nak kata dia Dr. Ali Syariati ni juga sebagai seorang mujahid. Okey, itu sedikit. Dan sedikit tentang latar belakang Dr. Ali Syariati lah. Dan hari ini kita akan kupas isi ceramahnya yang bertajuk kesedaran diri dan kekeldaian, atau dalam bahasa Parsinya Hud Orari wa Istima. Istima ni tak tahulah betul tidak. Tapi inilah betul. Wa Istima. Maksudnya Istima ni ialah keldai lah, ataupun dalam bahasa Arab Iman tu ialah keldai lah kan. Ini bahasa Parsi. Tapi unik ni, kenapa buku ini tidak ditulis ataupun tidak diterjemah dalam bahasa Inggeris? Sudah pasti kerana kita tahu latar Dr. Ali Syariati ni sendiri, beliau ni sangat menentang Barat. Maksudnya dia tidak menentang pembaharuan, dia tidak menentang moden, tapi dia menentang kepada asimilasi ataupun apa saja yang Barat lakukan terhadap dunia ketiga, terhadap Muslim, negara-negara Muslim tertindas seperti Afrika dan sebagainya lah. Jadi beliau sangat jati diri beliau ni orang kata tinggi lah. Dia sangat menekankan tentang kepentingan jati diri untuk mengisi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Okey, jadi berbalik kepada buku yang kita akan bincangkan ini. Okey, tajuknya adalah kesedaran diri dan kekeldaian. Menarik untuk telusuri buku ini sebab ringkas je buku ni, dia ada berapa muka surat? Ada 78 muka surat sahaja. Namun intipati dalam ni sangat menarik kalau kita dapat telusuri satu persatu. Okey, saya tidak berniat untuk pergi secara satu persatu lah, cuma saya akan sentuh gist-gist yang ada dalam buku ni lah. Yang pertama dia tentang tipu daya terbesar. Ini antara isi kandungan yang ada dalam buku ni. Kenapa dia kata tipu daya terbesar? Apa yang dia maksudkan dengan tipu daya terbesar? Tipu daya terbesar ni bagi beliau ialah bila golongan Roshan Fikir ini punyai ilmu. Misalnya maksudnya kita kata orang ni dia dah cukup ilmu, dia dah mengaji dengan ramai tokoh-tokoh yang hebat, baca buku-buku yang hebat. Jadi dia merasa kenyang. Dia merasa kenyang dengan ilmu yang sedia ada. Maksudnya bila dia rasa kenyang dengan ilmu sedia ada, jadi dia buat apa? Maksudnya dia tak akan bertindak lebih daripada, sebab dia rasa selesa. Okey, aku dah ada ilmu ni cukup lah. Aku dah ada jawatan sebagai, aku dah ada contoh profesor kan, dah ada jawatan yang tinggi. Dah cukup lah, dah ada dah mengaji dengan tokoh-tokoh sekian. Maksudnya ilmu tu cukup. Tapi Dr. Ali Syariati cakap ini ialah sebagai suatu tipu daya yang terbesar. Kerana apa? Kerana kenyang ilmu tak semestinya memiliki pemikiran yang baik. Maksudnya walaupun kita rasa kita ni orang hebat, kita ni dah ada cukup ilmu, tetapi rupa-rupanya pemikiran kita ni sama saja dengan masyarakat yang biasa.
Maksudnya pemikiran yang kosong, pemikiran yang tidak mahu masyarakat itu menuju kepada satu tahap yang lebih baik. Itu yang dikatakan dengan tipu daya yang terbesar. Jadi keseluruhan buku ni sebenarnya tentang apa? Ialah tentang budaya pembodohan, iaitu yang disebut sebagai kekeldaian tadilah. Keldai yang dimaksudkan ini ialah berkaitan dengan budaya pembodohan ataupun kalau dalam konteks rantau Asia atau dalam konteks Nusantara ni kita selalu dengar terminologi seperti verbalism. Apa verbalism, Abang? Sekejap. Syed Hussein Alatas selalu sebut tentang verbalism. Apa dia? Bebal. Dia macam pandai tapi apa? Dia macam pandai bodoh tapi susah nak ditegur dan bebal sangat. Dia tak rasa malu lah. Dia buat salah pun tak rasa malu kan. Macam tu lah kan. Maksud, tapi walaupun dia rasa perbuatan tu salah tapi dia tak rasa pun dia salah. Itu maksud verbalism. Dan kedua ialah pandirism. Pandirism pun sama juga. Pandirism ni pandai lah kan. Maksudnya budaya pembodohan masyarakat. Jadi kita cakap keldai ni, kekeldaian dirujuk ialah satu budaya yang kita nak membodohkan masyarakat supaya masyarakat ni ada dekat takut itu je. Dia tak akan pergi pada satu level lain. Dan oleh sebab itu tamadun tu hanya sekadar maksud memiliki masyarakat yang tidak ada satu peringkat pemikiran lain yang ke depan, yang untuk membangun, tak tercerah. Macam itulah. Okey. Jadi ada lagi istilah yang biasa digunakan oleh Syed Hussein Alatas. Sebab kata pengantar dia adalah Syed Hussein Alatas. Yang mana Syed Hussein Alatas ni dia pun pandang pada satu sisi bahawa bila di Parsi terminologi keldai ini ataupun kekeldaian ini diguna pakai dalam situasi di sana, tapi di rantau Asia atau Nusantara kita guna perkataan jadongan. Apa jadong? Jadongan. Jadongan ni terminologi Syed Hussein Alatas juga. Dia kata jahat ni ialah kombinasi daripada jahat, bodoh dan sombong. Itu ialah jadongan. Itu jadongan lah. Jadong. Wallahu a'lam, saya pun tak tahu. Tapi jadi itu yang nak menunjukkan bahawa budaya pembodohan ni dia bukan berlaku dekat di sana saja, tapi dia berlaku juga di Nusantara. Cuma kita kena tahu konteks yang berbeza lah, macam tu lah kan. Jadi apa yang Dato' Ali Syariati maksudnya dia suruh kita berbuat apa kalau kita rasa dah budaya pembodohan masyarakat ni. Jadi apa yang kita perlu ada? Dia bagi dua solusi, iaitu yang pertama ialah dengan adanya kesedaran diri. Kesedaran diri ni apa? Kesedaran diri ini bila mana kita dapat mengeluarkan nilai, kita dapat mengeluarkan potensi diri kita untuk kita maju ke hadapan. Ini yang dikatakan dengan kesedaran diri. Dia bukan sekadar kita sedar sekejap. Tidak. Kesedaran diri ini ialah bila mana kita tahu hakikat insan. Apa peranan kita tidak hanya sebagai hamba dan khalifah, tapi kita juga untuk memakmurkan bumi Allah. Macam itulah maksudnya kesedaran diri itu penting kerana kita tidak hanya bersifat ananiah lah, aku je kan. Macam tu. Jadi penting untuk disebut kat sini penting untuk menentang kuasa-kuasa imperialis ataupun elit korup ni lah supaya pandangan kita didengari, tidak hanya kita duduk diam saja dan jadi macam keldai lah. Kalau keldai ni, cuba bunyi keldai sikit macam mana? Memang. Okay. Keldai ni kalau tengok macam ni. Okay. Keldai ni kalau kita tengok kalau dia sebab disimbolkan dengan keldai, sebab apa? Sebab ada orang yang menjaga keldai tu nak panggil apa? Pengembala ke orang yang pengeldai lah kan, yang jaga keldai tu kan. So keldai ni biasanya dia akan ikut tuannya, betul tak? Maksudnya dia penduduk lah, maksudnya dia akan buat rutin yang sama hari-hari. Dia akan buat pergi pagi kutip makanan dia balik semula kan. Macam tu lah rutin ni berlanjutan yang sama kan, macam tu kan. Melainkan kalau pengeldai ni ataupun orang yang jaga keldai ni tadi dia bijak sikit. Mungkin dia bawa pergi kedai ni jauh sikit kan. Kita angkat barang, maksudnya dia ada satu cara fikir yang lain. Macam tu. Jadi bila pengeldai ni dia ada satu misi yang jelas. Jadi keldai ni kita ikut dia sebab keldai ni ialah kita tahu dia tak ada akal kan, macam tu kan. Sama juga dalam konteks ni. Macam mana budaya nak membodohkan rakyat ni, dia macam itulah. Maksudnya jika kita punya pengusaha
penguasa dalam masyarakat tu, dia ada satu mentaliti yang dah block lah, maksudnya tak nak kemajuan, maksudnya semua pun nak ikut barat. Jadi kesedaran diri tu tidak akan berlaku dalam masyarakat. Dua elemen penting yang Dr. Ali Syariati terapkan di sini ialah satu, bila adanya kesedaran diri, maka perlu diikuti dengan kesedaran masyarakat. Baru saling hubungan gabung jalin dua ini barulah akan menatijahkan kepada satu tamadun yang hebat. Saya ingat bila Dr. Ali Syariati ni dia selalulah, dia bukanlah selalu, maksudnya dia sebab dia dah terdedah dengan ilmu yang pelbagai. Jadi ada satu buku dia, antara buku yang popular ialah satu tajuk haji, yang kedua agama menentang agama. Dia dah kaji buku-buku dia dah, maksudnya dia dah biasa dengan pandangan-pandangan orang tentang agama. Jadi bila Frantz Fanon dia cakap macam ni, dia kata antara sebab kenapa tamadun Islam ni beku adalah sebab agama itu sendiri. Jadi apa yang dijawab? Dr. Ali Syariati dia sebut apa? Dia kata tafsiran itu salah, disanggah lah apa yang Frantz Fanon cakap, disanggah lah. Dia kata pernyataan itu tidak benar. Bagi dia hanya dengan agama dan keyakinan diri lah yang menyebabkan tamadun itu boleh berkembang besar dan baguslah, macam itulah. Itulah yang disebutkan oleh Dr. Ali Syariati. Maksudnya pentingnya ada kesedaran diri dan kesedaran masyarakat. Hari ini kalau kita bercakap tentang pakar, contohnya kalau dia cakap pakar ini sekarang jadi macam alat. Kenapa dikatakan alat? Okey, dia dalam buku ni dia ambil konteks begini. Negara Afrika ialah negara yang miskin, tuan. Dia tak ada pembangunan, bukanlah mungkin pembangunan dia tidak serancak di Amerika dan sebagainya, di barat. Jadi peperangan yang berlaku ini ialah sebenarnya peperangan antara apa dengan apa. Maksudnya antara ilmu dengan apa. Kita tahu barat ni teknologi dia sangat hebat. Kita tahu pembangunan ni sangat pesat. Tapi Afrika ni, negara Afrika ni tak adanya macam pembangunan tu sangat, ialah negara dunia ketiga kan, macam negara dia tidak membangun dengan pesat. Jadi dia penentangan apa sebenarnya? Adakah ilmu dengan senjata, ilmu dengan, dia sebenarnya ialah penentangan ilmu dengan pemikiran. Percaya atau tidak, Afrika ni walaupun dia satu negara yang rasa tidak punya apa-apa, tapi jika dibiarkan begitu tanpa interference daripada luar, interference maksud saya ialah tanpa pengaruh daripada barat, dengan kuatnya pemahaman jati diri mereka, 10 tahun akan datang mereka boleh mampu menjadi satu nation yang hebat. Yang itulah yang melemahkan, yang boleh melemahkan barat. Jadi apa yang barat buat ialah dalam tempoh masa 10 tahun itu dia dah suntik dah. Suntik apa? Dia dah suntik dah elemen-elemen yang boleh merosakkan jati diri orang Afrika. Jadi dia bawa masuk apa? Okey, ini antara senjata-senjata barat. Dia tidak secara langsung. Ni saya combine semualah sebab dia cakap ada metod kekeldayaan ni bagaimana. Dia kata apa juga kekeldayaan baru, beza kekeldayaan baru dengan kekeldayaan lama. Tapi apa yang barat buat ialah dia suntik kita kata secara halus melalui pemikiran-pemikiran masyarakat di Afrika lah. Maksudnya dia orang dia akan bawa kalaupun kata di Afrika ni tak ada pakar, tak apa, kita boleh sediakan. Dia kata okay, kita boleh bagi dia latihan ataupun supaya mereka jadi pakar dan akhirnya mereka tunduk kepada barat. Walaupun barat tu sebenarnya tak ada teknologi dan dia bina kepakaran itu daripada Afrika. Tapi orang Afrika ni nanti dia tidak kembali pada nasionalis sebab dia rasa selesa, aku dah ada macam-macam. Dan ini semua berkat barat. Jadi dia akan follow barat. Dan itulah orang kata satu malah petaka bagi sebuah tamadun bila mana kita kata pemikiran mereka ini sudah diblok oleh barat. Dan barat yang memberi acuan pada pemikiran masyarakat. Bahaya kan? Boleh ulang sekali lagi? Tak dapat tadi. Alamak macam mana? Sebab macam tadi mungkin saya yang confuse. Tadi baratnya tak ada apa-apa, tapi dia guna orang Afrika. Macam ni. Kepakaran orang Afrika. Tapi tenaga pakar tu mereka yang suntik, maksudnya bagi dana, mereka yang biayai supaya yang orang Afrika ni jadi pakar.
dalam sesuatu, contoh macam jurutera atau juruteknik kan, untuk dia bina bangunan dan sebagainya, sepatutnya dia menyumbang balik pada negara dia, betul tak? Tetapi oleh kerana terhutang budi, oleh kerana grant ini ialah dari barat, maka mereka akan jadi hamba kepada barat. Dan dia memudahkan kerja barat ini untuk kita punya pemikiran ni diblok lah, akan ikut barat. Acuan barat, gaya barat. Sebab tu dalam buku ni dia cakap macam mana sampai kita tahap ada kelas. Contohnya muzik dan sebagainya kan. Dia ada kelas di mana okey, kalau kita tak ikut muzik ni, kita bukan satu level dengan barat. Dia sampai peringkat macam tu lah. Okey. Jadi ada juga yang disebut tentang kekeldaian dalam agama. Ini penunggang agama lah. Ini bahasa mudah yang kita boleh sebut sebagai penunggang agama. Yang mana kalau kekeldaian dalam agama ni, biasanya dia akan rasa apa? Maksudnya orang yang menunggang agama ni dia akan guna elemen-elemen keagamaan, dia akan guna budaya. Dia lah terpaling budaya Melayu, dia lah terpaling beragama Islam. Macam tu lah. Jadi dia menggunakan pelbagai, kita kata alternatif lah, syair ke, puisi ke, gurindam ke, hanya untuk bagi dia okey lah, tak apa, sebab dia akan bila dia akan ada elemen jati diri, betul tak? Dia akan rasa okey, kita akan naikkan semangat nasionalisme, kita akan bina satu jati diri yang baru. Tapi sebenarnya bila dia buat begitu, dia akan menatijahkan pada satu isu lain, iaitu dia akan ada pertembungan idea ataupun pertembungan perkara-perkara yang kita kata furuk lah, macam interagama, bukan interagama, intra. Kalau dalaman, isu dalaman agama, contoh mazhab dan sebagainya, isu-isu yang kecil ni, walau dia kata okey, bila kita lagi eksklusif, kita akan lebih ni kan, maksudnya kita akan lebih rasa identiti kita bangunkan identiti kita bangunkan bangsa kita. Tapi sebenarnya bila kita berbalah ini kita punya segmentation kan, macam tu, dia akan mengakibatkan sebenarnya memenangkan pihak lain, bukannya memenangkan kita kata masyarakat kita lah. Macam tu lah. Dapat tak point tu? Yelah, maksudnya yang bertelaga ni isu-isu yang kecil, isu-isu antara mazhab dan sebagainya lah, yang walhal kita boleh memikirkan sesuatu yang lebih besar, maksudnya untuk kemaslahatan umat dan untuk kita kata pembinaan tamadun yang lebih baik lah, macam tu lah. Itu yang dimaksudkan dengan kekeldaian beragama. Macam saya sebut tadi, metod pengeldaian ni dia ada dua, secara langsung atau tidak langsung lah. Yang mana kalau kita cakap secara tidak langsung ni, dia boleh jadi melalui muzik, dia boleh jadi melalui hiburan, dia boleh jadi melalui pemakaian agama yang kita pegang, macam tu. Dia boleh jadi dalam konteks macam mana nak bagi masyarakat sama mereka ni bergaduh, macam tu. Itu pemikiran barat. Supaya apa? Supaya kita selamanya akan jadi consumer sahaja, bukan kita selamanya akan jadi pengeluar. Media sosial sekarang ni lah. Yes. Macam itulah. Alright. Satu lagi yang disebutkan ialah pengeldaian baru. Ini pula antara lain ialah tentang bagaimana golongan ilmuwan lah. Dia cakap golongan Roshan-Fikir ni tadi, mereka terlalu taksub dengan ilmu yang mereka ada. Bila taksub sangat dengan ilmu mereka ada, dia tak nak share, dia tak nak open sharing, dia tak nak pula terima pandangan orang lain. Bila dia tak terima pandangan orang lain, dia mengakibatkan satu fahaman lain, iaitu contohlah, maksudnya bila dia rasa ilmu dia tu terpaling baik, terpaling bagus, tak nak terima pandangan orang lain, sebab tu wujudnya pemikiran-pemikiran baru. Contoh macam ni lah, free thinking dan sebagainya, sebab ada kebebasan tu, faham tak? Ada kebebasan. Maksudnya bila kata kebebasan berfikir, kebebasan beragama, kebebasan macam-macam lah. Jadi dia tak nak terikat. Dan konteks dia dengan masyarakat pun dia tak nak involve. Ini yang kita kata pengeldaian baru. Jadi apa dia antara kesimpulan yang Dr. Ali Syariati sebut, ialah sangat penting kita ada satu apa yang disebut tadi sebagai kesedaran diri ni. Sebab bagi dia kesedaran diri ni bukan sekadar kita macam tengok cermin je. Dia tengok cermin, kita nampak lah dengan diri kita kan. The inner side of yourself lah, macam tu lah. Maksudnya apa nilai yang awak boleh bawa dan apa yang nilai awak tu diterjemahkan dalam masyarakat. Dia sebenarnya kalau tengok dalam buku ni,
dia macam seolah-olah dia menceritakan diri dia lah. Macam mana dia tengah berdepan dengan penguasa Iran pada ketika itu yang dia rasa dah jadi boneka pada Barat. Jadi apa yang dia boleh bertindak ialah dengan dia nak maksudnya metod dakwah dia ialah dengan membagi misi-misi pencerahan macam ni supaya anak-anak muda ni dia ada satu pemikiran bahawasanya negara aku ni boleh membangun dengan ada jati diri yang kuat. Negara aku ni boleh membangun sebab aku ada nilai ini dan masyarakat aku ada nilai yang baik. Jadi macam tu. Okey. Itu antara intipati dalam buku ni lah. Dan saya sukalah nak share juga bila dah sebut tentang macam mana pengaruh-pengaruh yang dia dibawa oleh Barat ni secara halus, kita boleh juga macam mana kita nak counter ataupun kita nak menghadapi masa-masa depan ni, terutama bagi generasi muda. Ada satu buku namanya Generation M daripada Shelina Jan. Beliau ni dia seorang advertiser lah, ada advertising agency di US kalau saya tak silap. Dia buat buku ni dan tentang apa sebenarnya intipati dalam Generation M ni ialah dia kata macam mana pengaruh Barat masuk dekat dalam setiap angle, maksudnya media sosial, muzik, budaya, yang trend-trend anak muda yang tengah sibukkan ini, tetapi kita boleh ubah. Maksudnya contoh yang dia buat ialah macam startup lah. Contoh dan penjualan yang dia buat ni ialah macam dia jual tudung, hijab, walaupun masih patuh syariah tapi ikut trend. Macam itulah. Ini yang dia disebutkan lah. Lepas tu ada juga yang muzik ataupun hiburan yang bersesuaian dengan syariat Islam tapi masih lagi ikut trend. Macam tu. Maksudnya ada beberapa kaedah lah yang disebutkan. Itu boleh cari buku Generation M. Sangat bagus, sangat baik kalau bagi untuk ada kita dapat satu suntikan idea dan satu kita kata untuk kreativiti lah, daya cipta macam mana kita boleh mendepani dan membina satu generasi yang walaupun kita ada pembaharuan tetapi kita tidak lupakan kita punya nilai budaya masyarakat kita, terutama di Malaysia lah. Macam tu. Lain. Lain. Yang ni yang ni perempuan tulis. Nama Shelina. Inilah Shelina ni lah. Yang ini Dr. Ali Syariati. Okay. Alright. Saya kira saja. Saya kalau ada sebarang soalan boleh bukakan kot. Saya moderator nak tanyalah. Tapi tadi ada sebutkan mengenai pengaruh Barat yang masuk melalui media massa lah, muzik, hiburan. Dan kalau ikut penulisan Ismail Hashim Yahya pada tahun 2014 dan 2016, beliau mengatakan isu-isu ini dia menjadi satu medium citra, alat citra lah, citra ragaman yang kita nampak jelas sekarang yang berlaku, menjadi alat propaganda, alat untuk berkempen, untuk menyebarkan fakta-fakta palsu dan pelbagai lagi lah kepelbagaian. Jadilah kalau mengikut pandangan yang dah dibaca itu, yang pandangan yang saudari dah baca tadi tu kan, nak faham sikit je lah. Sebenarnya penting media massa itu memang penting, penting. Tapi kesedaran diri dan bagaimana kita nak membina kesedaran itu sebenarnya. Okay, baik, terima kasih. Yang antara soalan yang baiklah kalau kita boleh bersama. Betul, kita tak nafikan bahawa contoh macam artificial intelligence, AI, social media ini sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana untuk kita untuk ialah maksudnya bukan sahaja untuk memacu pertumbuhan tapi untuk keberlangsungan kita lah, untuk generasi akan datang. Kan kita hidup dalam trend, dalam dunia yang kita memang kena ada elemen-elemen kemajuan ini. Jadi mahu tidak mahu kita perlu ada, cuma perlu ada batasan. Perlu ada batasan maksudnya contoh sekarang ni banyak sangat fake news, berita-berita palsu, post-truth, berita yang kita rasa betul lah tu sebenarnya tidak. Jadi apa yang kita boleh buat? Pertama, tabayun dululah.
tabayun dulu. Kedua, carilah sources ataupun rujuk pada yang pakar. Benda yang dua ni agak sukar lah sebab kita hari-hari akan dihidangkan dengan pelbagai berita. Cuma yang pertama ni tabayun dulu. Bila tabayun ni perlu ambil kira banyak perkara lah. Adakah berita itu apa ni, sebab sekarang ni memang sangat susah lah kan. Kita nak tahu ini betul ke tidak ke. Sebab kita hidup dalam keadaan yang sangat kompleks. Lepas tu dengan rencamnya, jadi yang pertama tabayun. Yang kedua cek dulu adakah news ini kalau perlu rujuk pakar dan rujuk pakar lah. Jangan cepat melatah lah orang cakap. Maksudnya jangan cepat kita juga tangan kita ni juga kadang laju kan. Keyboard warrior kan. Terus nak jawab, terus nak jawab kan. Fikir dulu sejenak and then tabayunlah. Sekali itulah. Tapi tidak menafikan juga teknologi. Kita boleh juga ataupun antara lain boleh buat juga konten-konten yang lebih positif lah. Maksudnya buat konten-konten yang pendidikan ke dan sebagainya. Jadi yang positif tapi semasa, bersifat semasa. Saya rasa kita sangat banyak influencer yang boleh sebenarnya create konten yang sangat baik instead of kita pergi. Dan kita ada apa? Kita ada pilihan sebenarnya untuk kita pilih yang konten yang baik ataupun tidak. Jadi sebenarnya ini bergantung juga dengan macam mana kita nak mendepani generasi yang sekarang ni yang dia main ambil je semua sumber dari TikTok ke apa kan. Dia main ambil je. Jadi pengawasan itu juga perlu ada. Inilah ruang lingkup dia, keluarga ke, sahabat-sahabat ke. Sebab tu nak apa ni, kita nak lahirkan anak, maksudnya nak raise a child ni take a village kan, untuk bangunkan karakter anak untuk sama juga dalam konteks tu. Dalam masyarakat kita pun sama, kena banyak stakeholder ni, kena banyak, bukan saja mak ayah, bukan sekeliling, masyarakat secara umum lah, macam itulah. Syed Farid, minta maaf, betul. Perkataan daripada Syed Farid, terima kasih. Silap sikit. Abang Farid dalam itu banyak kesan. Saya Usim, minta maaf. Betul. Saya dia. Cuma terminologi itulah yang ada soalan. Ruang lingkup pengaruh Dr. Ali Syarati ni adalah di kawasan Iran. Kawasan mana? Ataupun adakah pengaruh di kawasan Asia Tenggara ni ada impact atau yang ada siapa yang terpengaruh olehnya? Saya kira soalan tu kalau pada tahun 70-an semua kan, maksudnya dia yalah mungkin itu di timur lah kan, maksudnya Dr. Ali Syarati ni dia punya pengaruh ni beyond lah, maksudnya sampai ke Asia Tenggara juga. Kita punya PMX kita pun sangat apa dirujuk juga Dr. Ali Syarati, dan saya kira sama juga macam Syed Farid, Syed Hussein Alatas, semua mengambil idea-idea ataupun kita kata cuplikan lah kot daripada Dr. Ali Syarati ni untuk dibawa pulang mengikut konteks. Sebab tu saya kata tadi, kalau kat sana ni dia punya terminologi ialah keldai kan, yang apa nak sebut istimar kan, tu kan dia tu kan. Himar tu ialah keldai lah maksudnya, tapi ini Parsi, bahasa Parsi. Istimar. Tapi kalau dalam konteks Malaysia, itulah tadi jadong, cakap verbalism, ini ialah terminologi yang pakai dalam konteks rumpun Asia Tenggara lah, maksudnya ataupun Nusantara lah. ada soalan lagi tu? Nak tanya lah tentang apa pandangan sebab Rishat ini banyak melihat tentang kritikan pada intelektual yang macam-macam kita boleh bagi saya maksudnya ada barat basically mengaja daripada negara-negara dunia ketiga belajar, kemudian intelektual yang akan mengajar tersebut terutama budi kan. Sebenarnya waktu Ali Syarati tulis benda ni masih baru berlaku. Tapi sekarang kita nampaklah bahawa walaupun belajar di barat, belajar di Oxford, di Cambridge, di Harvard, tapi oleh kerana dia dapat daripada barat, dia tak boleh keluar daripada perspektif tu. Kalau
kalau daripada timur, daripada agama Islam kan, dia tak boleh terima. Aku rasa benda ni tak boleh bawa kemajuan. Ataupun ini bukan model ni zaman dulu punya tradisi. Walaupun hakikatnya kalau tengok balik cara macam mana universiti ibarat mengajar, dia akan ambil juga zaman Greek, zaman Rom. Kalau dikritik Nabi kan, oh zaman Nabi dulu 1300 tahun sebelum tak relevan. Habis tu zaman Greek, zaman Rom relevan pula. Demokrasi zaman Greek relevan pula. Jadi dia kalau kita jawab balik dia tak boleh jawab. Sebab dia dah dalam kepala dia macam tu lah. Dia dah terlampau, especially dari dulu lah, zaman dulu. Mungkin zaman sekarang ni sebab trend di universiti di Barat dan Utara pun dah mula menerima ilmu daripada timur, daripada Islam kan. Juga banyak juga akademik di Barat juga masuk Islam, belajar dalam Islam. Jadi pada pandangan Abakir, ini tulisan ahli syariat pada zaman dulu. Mungkin boleh bandingkan dengan kita macam zaman sekarang. Kita di Malaysia ni kita banyak universiti. Kemudian ada berlaku krisis, tak nak masuk universiti. Kemudian krisis kita kata di peringkat pensyarah sendiri ataupun di peringkat staf universiti sendiri mungkin tak mencapai kita kata kualiti yang sepatutnya lah. Di mana zaman dulu mungkin ada 2-3 universiti saja. Jadi siapa yang masuk universiti tu memang power lah. Tapi bila sekarang dah banyak universiti, tak campur lagi kolej universiti, institut dan juga kolej bagaimana. Jadi menyebabkan kualiti kita kata intelektual tu makin rendah dan juga mungkin isu ni bukan kelai kan. Isu ni bukannya jadong, isu ni mungkin kata ni lah dalam aspek post normal time apa jellyfish lebih banyak dia kecil ya, tapi bila dia akan membarah dia berebak dan juga dia banyak, dia jadi sekarang kita tengok dia banyak lah, dia macam kalau dia ada satu tempat dia tak nampak efek lah, tapi dia dah makin banyak jadi isu nasional. Okay. Sebab tu kita kena bila dekat dalam dia sebut macam ni. Sebab tu kita ambil tahu lah kena beza. Orang yang berilmu tidak semesti, maksudnya golongan Rasyah Fikir ni dia berilmu. Tapi belum tentu lagi lah, maksudnya dia ada satu pemikiran. Sebab itu penting untuk kita ada satu pemikiran yang selari. Ilmu dan pemikiran itu harus selari lah. Baru dia akan membentuk satu Rasyah Fikir ataupun golongan yang tercerah. Maksudnya tercerah bukan hanya kepentingan tu untuk diri dia, tapi juga untuk dia menyumbang pada masyarakat. Jadi bila Syazwan sebut tadi tentang apa ni, maksudnya dia hanya mengakibatkan soalan akhirnya membarah. Saya kira penting ialah kesedaran diri dan masyarakat. Bila kita dah sedar tanggungjawab kita, selain kita menjadi insan, kita sedar juga tanggungjawab kita untuk mengembalikan apa yang kita ada ni kepada masyarakat. Maka untuk kita kata untuk lahirkan golongan yang Rasyah Fikir lagi banyak ni, maksudnya orang yang berfikir, orang yang membuat aktivis dan sebagainya, akhirnya dia akan mencipta satu tamadun yang baik macam itulah. Maksudnya walaupun dekat dalam satu organisasi tu tidak semua orang ada satu pemikiran yang ialah ilmu tu semua orang boleh dapat, dan kita pun boleh pilih sama ada kita nak jadi orang yang berilmu, orang yang berjawatan tinggi, orang yang ada apa maksudnya kereta besar, teknologi yang mewah, kita ada kan, ataupun kita nak jadi orang yang ada ilmu dan ada pemikiran yang baik, yang betul. Pemikiran ni maksudnya sebab dia sebut kesedaran, pemikiran dan kesedaran diri. Yang penting ialah kesedaran diri itu sendiri. Bila dia macam ni lah, misalnya kita muhasabah lah kan, kita akan muhasabah balik. Kita macam aku dah paling bagus dah ni sebab aku tahu semua benda. Tapi sebenarnya bila kita reflect, adakah ilmu ni datang daripada aku? Tidak kan, ilmu ni datang daripada Allah. Jadi dia kembalikan kepada hakikat kita sebagai seorang insan. Jadi kita go back dan kita akan reflect lah diri kita bila kita menyelami bahawa hakikat kita sebagai insan, maksudnya dalam dunia tak ada apa-apa punya milik kita, yang kekal. Macam itulah. Tak tahu lah menjawab tak Syazwan? Alright. Tak ada apa ya? Nak tutup ke? Ada soalan nak tanya? Tanya lah nak tanya. Dia kata kalau nak ni kesedaran diri ni kena keluarkan di potensi diri kita tu. Maksudnya tanya soalan. Sebab kalau orang luar ni nak jatuhkan kita senang je. Dia akan cari kelemahan kita. Dia akan cari kalau contoh masyarakat tu lemah,
dia akan bunuh jati diri masyarakat tu. Baru masyarakat tu tak akan membangun. Sama juga dalam konteks. So tu dia kata penting untuk sedar diri, sedar masyarakat. Kalau diri, kalau kita masih lagi terasa macam inferiority complex, masih lagi ada dalam keadaan yang tak apalah, tak payahlah buat, orang lain nak buat. Macam tu kan. Dalam Itu dia lah. punya sistem dalam buku ada tak? Sebab ini Iran kan. Ini Iran kan. Saya kira ada je. Cumanya tapi dekat dalam buku ni tak ada lah. Tadi terjemah oleh orang Melayu lah maksudnya. Jadi mungkin dalam buku-buku lain ada. Mungkin macam agama, menentang agama tu mungkin ada. Dan buku haji saya tak pastilah. Tapi dia ni pemikiran dia progresif. Dia tidak, walaupun dia Iran, dan sebab kita tahu ayah dia ni seorang pendakwah jugalah, dia aktivis kan. Jadi dia punya pemikiran tu ada orang, ada yang dari dia kata ilmu Marxism pun ada juga. Maksudnya dia bawa adalah terpalit dengan dia lah macam tu lah. Dan tapi bila dia balik saja daripada France tu, maksudnya dia punya sawah pandang tu dah tancang lah. Dia dah sawah pandang tu dah besar dah. Dia nampak bahawa perlu ada satu perubahan, perlu ada satu pencerahan dalam masyarakat supaya masyarakat ini tidak hanya tunduk kepada penguasa yang ada. Sebab penguasa ni dah jadi boneka pada barat, ikut semua apa yang barat buat. Jadi itulah sedikit perkongsian berkaitan dengan buku ni. Saya harap kita pun dapat ambil sedikit bawa balik kerja rumah sikit lah kan. Maksudnya kita tengok balik dalam konteks Nusantara ni, apa emerging issue yang ada supaya kita ni akhirnya nanti kita akan nak lahirkan generasi akan datang ni bagaimana, ikut acuannya bagaimana. Adakah kita masih lagi nak generasi kita ikut acuan barat yang follow yang disuntik dengan kemewahan. Saya tak cakap itu salah ya. Maksud saya ialah tak apa kita menambah perubahan, tapi perlu ada nilai-nilai akal budi, budaya kita, bahasa kita kena lagi kita perbanyakkan. Maksudnya dalam diskusi-diskusi ni sangat baiklah kalau macam dalam ilmi kita dapat guna bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama supaya kita dapat lebih mudah dan lebih dekat lah sebenarnya untuk kita bawa identiti. Sebelum kita nak pakai ada satu soalan tadi. Ada Kak Bakis ada sebut pasal dia balik, ada ni pasal seorang revolutioner tu kan. Tapi dia membuat satu pembaharuan. Reformis tu kan seorang pembaharuan. Adakah Ali Syariati ni kita boleh recognisekan beliau sebagai kedua-dua? Seorang revolutioner dan reformis. Dia banyak boleh. Dia boleh jadi pensyarah, dia boleh jadi seorang cendekiawan, dia boleh jadi seorang revolutioner. Dan sebab dia pencetus, dia antara figura yang mencetus revolusi Iran, sebab pengembangan idea tu bermula daripada dia lah, salah seorangnya lah. Macam mana golongan muda ataupun belia ni dia dah terpengaruh dengan idea-idea yang dibawa, jadi akhirnya bentuk satu revolusi. Suatu penting, idealisme ni sangat penting, walaupun orang pelekehkan retorik semata-mata dan sebagainya kan, tapi sebenarnya kalau tanpa idealisme kita tidak akan dipandu, dan tanpa satu pemikiran dan kita tak akan dipandu ke mana kita nak pergi. Sama juga dalam konteks masyarakat, kalau kita tak ada satu idealisme, gagasan untuk dibawa, maka negara kita tidak akan pergi mana lah, dengan takut yang sedia ada. Wallahualam. Ya. Alhamdulillah, sedikit sebanyak hari ini banyak pencerahan yang kita dapat perolehi, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada resensi yang akan datang, dan kita akhiri dengan suatu wa'az, dan insyaAllah tamat sampai di sini. InsyaAllah akan bersama pada resensi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.